Tips bagi tuan-puan yang susah nak menabung. Bayangkan, menurut data daripada Bank Negara Malaysia, sebanyak 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan walaupun RM1,000. Masalah ini sebenarnya bukan semata-mata sebab tak cukup duit. Hakikatnya, ia disebabkan cara kita menabung itu yang kurang berkesan. Bila duit banyak dalam akaun bank, ianya memang sangat mudah nak terbocor sana sini. Sekarang, semuanya di hujung jari. Dengan hanya satu klik sahaja, duit boleh lesap sekelip mata. Kalau tuan-puan memang jenis susah yang nak menabung, mungkin dah sampai masa untuk tuan-puan ubah strategi. Salah satu cara yang boleh membantu tuan-puan dengan menjadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan. Berbanding dengan simpanan tunai, emas secara semula jadi membuatkan kita lebih berhati-hati. Nak jual pun kita fikir banyak kali. Inilah yang banyak membantu simpanan kita melekat lebih lama. Bukan sebab nak cepat kaya, tetapi sebab nak latih diri supaya konsisten menabung. Lama-lama, tabiat ini akan menjadi kebiasaan yang sangat baik. Sekarang pun sudah ada banyak platform simpanan emas yang mesra pengguna dan boleh disesuaikan mengikut bajet masing-masing. Contohnya dekat Public Gold yang menyediakan platform simpanan emas yang fleksibel melalui akaun emas Gap yang mana tuan-puan boleh mula menabung serendah RM100 sahaja. Simpanan emas ini mungkin nampak seperti langkah kecil tetapi sebenarnya ia adalah permulaan yang penting untuk tuan-puan membina tabungan yang lebih kukuh dan tahan lama. Bagi tuan-puan yang sudah bersedia untuk memulakan tabungan emas, boleh rujuk pin post saya cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.